Ya, tuan-tuan dan puan-puan, brother and sister. So, benda yang paling sedap sekali masa ni kita kutip lah dulu walaupun kiraan telur dengan ayam jauh beza. Jadi cerita dia disebabkan telur berada ayam-ayam ni telah mengalami satu proses orang panggil perpindahan ataupun evakuasi. Ikut pandari je lah Kang. Aku nak sebut pai je sikit kalau dalam bahasa masalah ni binatang tuannya hitam nak cakap masalah ni pelak embeng lah Kang. Jadi kita lupakan pasal dunia Mak Saleh tu. Tapi cerita dia ni ayang level-level Mak Saleh juga ni. Nampak dalam smart, handsome, bergaya. Tapi jadi cerita dia untuk kategori makanan ni sampailah dia orang makan. Kalau dia orang tak makan jawapan dia kita kena ajar juga supaya dia orang makan berselera supaya mereka semua dapat bergembira. So waktu ni aku bagi dia orang lepak dulu kat dalam reban. So kejap lagi dalam pukul 3 lebih 4 nanti atau pukul 5 kita lepas dia orang joli-joli sebab masa ni pagar masih belum siap. Bila pagar dah siap jawapan dia pagi-pagi kita akan lepaskan dia orang supaya dia orang seronok mencari makan, bermain kejar-kejar, berlumba-lumba. Okey, gitulah cerita dia. Untuk memastikan telur ni biar sama tara dengan ayam yang ada. Kalau 17,000 ekor, 17,000 telur dah jawapan dia. Jadi gulak brother and sister, selamat membela ayam telur. Boleh makan telur semua. Hidup Malaysia.